Ada satu cerita pasal selawat ni yang bila kita baca cerita kisah ini, kita jadi sebab bila membaca tentang kisah seorang pemimpin, seorang sultan yang memang tidak pernah miss selawat pada Nabi tiap-tiap malam. Siapakah sultan itu? Sultan zaman Osmaniyah Turki, iaitu Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid Turki ni, dia ni memang tidak pernah tinggal selawat tiap-tiap malam amalan dia. Satu hari dia punya pengawal dia punya pembantunya nama Bashar, datang memberi laporan harian. Jadi dia bagi laporan surat-surat, dia beritahu lah ni surat appointment ni. Tiba-tiba ada satu surat tu Sultan Hamid tengok, dia skip, dia tak baca, dia letak belakang. Sultan Hamid tanya, "Apa mu tak baca surat tadi tu?" "Tak ada apa ni tuanku, orang ni surat ni ada satu orang, dia ni orang nega. Dia hantar surat kita, dia kata tuanku ada hutang dia. Dia kami malah nak layan orang begini." Sultan Abdul Hamid kata, "Baca, aku nak dengar. Orang ni gini. Sultan Abdul Hamid kata, "Aku tak ada hutang orang." "Apa dia tiba-tiba kata aku hutang dia? Dah orang tu ada sini." "Ada sokmo tuanku." "Kami tak bagi masuk. Dia tunggu sokmo, tuanku bayar." "Dah ada, titah dia masuk." Jadi Bashar ni pun pelik, tuanku layan sangat ni. Pergi panggil guard, panggil mamat hak ada luar tu, panggil masuk. Dia pun masuk. Tuanku tanya, "Bila saya ada hutang awak?" "Ampun tuanku, Patik nak maklum, tuanku memang ada hutang dengan Patik." "Sejak bila saya hutang awak? Saya kenal pun tak." "Ampun tuanku, izinkan Patik bercerita sejarah Patik. Patik ni dulu orang berniaga, tapi jatuh muflis. Patik berhutang dengan banyak orang, banyak kedai berniaga pun berhutang. Patik bankrupt. Jadi Patik berdoa kepada Allah. Setiap malam Patik berdoa." Jadi bila orang tu cerita, Bashar yang bodyguard dia kata, "Panjang cerita ringkas, buat shortcut sudahlah, banyak, tuanku banyak kerja lagi ni." Tuanku kata, "Tak apa, biar dia cerita." "Ampun tuanku, Patik dia tiap malam Patik semayang, Patik doa kepada Allah. Tiba-tiba satu malam Patik mimpi jumpa Nabi." Sultan Hamid bila dengar mamat ni mimpi jumpa Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, "Untung awak dapat mimpi jumpa Nabi." Dah benda cerita terus berubah. Benda cerita Nabi mimpi jumpa Nabi. "Ampun tuanku, dalam mimpiku itu Nabi sebut pasal tuanku." Oh lagilah. Tuanku kata, "Ya ke?" "Ya." "Macam mana disebut pasal saya?" Dia jawab, Hamid Demis. Hamid Demis ni bahasa Turki, maknanya Hamidku, aku punya Hamid. Jadi raja bila dia dengar Nabi sebut nama dia Hamidku, seolah macam Hamidku sayang, seolah begitu, Hamid Demis. Dia pun kata stop. Dia buka laci, ambil duit. Nah, 1 uncam mah bagi. Sama balik cerita. "Ampun tuanku, Nabi khabar ke saya, sultanmu tu bagus, selawat sokmo ke aku." Lagi raja tu terkejut, sebab tak ada orang tahu dia beramal. "Selawat sokmo ke aku, tapi malam tadi dia tak selawat ke aku, tapi aku sayang ke dia." Raja terkejut. Nabi panggil saya apa? "Ampun tuanku, Nabi sebut Hamid Demis." Ulang sekali lagi, Hamid Demis. "Wahai Hamid." Sekejap, buka laci, ambil lagi duit. Ambil ke awak? Ni lebih pada bayar hutang lah ni. Sampai Bashar tegur, sudahlah je, sebungkus tu cukup dah bayar hutang. Tuan kata, tak apa, sedap dengar. Ulang balik, Nabi sebut nama saya Hamid Demis. Oh sedap je, buka lagi, bagi lagi. Lalai Bashar kata, dah lagi balik.
Bila lelaki tu balik, Sultan Abdul Hamid menangis. Wahai Bashar, aku memang tak pernah cerita ke orang aku selawat pada Nabi tiap-tiap malam. Cuma malam tadi aku buat kerja di meja ni lah, penat sangat, aku tertidur, jadi aku terlepas selawat malam tadi. Jadi hak laki tu beritahu memang cerita betul. Maknanya sampai selawat aku pada Nabi rupanya. Hak tu aku gembira sangat. Wahai Bashar, gembiranya aku ni, jangankan 3 uncaman, kalau suruh bagi jawatan raja ke orang ni, buat aku beri ni. Nasib baikmu suruh dia keluar. Kalau tak tadi aku buka habis ni, bagi ambil kamu. Aku dengar Nabi sebut Hamid Demis, maknanya wahai Hamidku. Oh, sejuk dah hati aku. Apa lagi aku nak? Wahai Bashar, menangis dia punya pembantu. Allah baiknya raja aku, baiknya raja aku. Tonton balik kan, buka YouTube, ada cerita tu, Sultan Abdul Hamid selawat. Pandai-pandai lah taik, ada macam-macam boleh keluar. Dan kita tengok pun kita akan sebab bagaimana dunia tak ada erti kalau kita tahu bahawa selawat aku Nabi dengar, siap Nabi sebut pula nama kita. Oh, bahagianya, bahagia. Jadi berselawat lah, banyakkan berselawat.